Uh, uh, wa- Waalaikumsalam. Macam pernah nampak ah. Abang yang datang hari tu kan kat depan tu kan. Baru Jual kopi? Kopi. Abang nak try? Berapa lama dah kau berniaga kat sini? Baru lah. Baru 2 bulan macam tu lah. Kat sini tak boleh berniaga patutnya. Apa sebab pula tak boleh? Kita orang ada kan. Kenapa pula tak boleh bang? Kita orang ada permit, cari lesen, semua. Itu memang ada raya. Bukan aku. Yo. So, macam mana bang? Di sini, semua orang yang berniaga kat sini kena minta kat aku dulu. Kalau aku suruh kau belah, kau belah. Abang ni siapa? Lok. Kau nak kenal aku lebih, kau tanya semua peniaga kat sini. Okey, tapi ni memang pak kita orang. Dia macam ni. Macam aku cakap tadi, aku bukan tak bagi kau berniaga kat sini. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kena ulurlah sikit ke aku bulan-bulan. Kan? Tu pun kalau korang tak nak kena kacau lah. Berapa bang? Tak banyak. 700. Banyak bang. 700 tu. Bulan ni. Dia kalau kau pandai ambil hati aku, perangai kau elok. Boleh cuit aku sikit. Aku bagi kurang lah. Okey. Aku pun nak tengok bisnes kau maju lah. Aku datang nak tahu dulu ni. Melayu, tolong Melayu lah. Tapi bang, 700 tu banyak sangat. Minggu depan aku datang balik, aku nak kutip lah. Okey. Cash. Kena cukup lah. Okey. Sayang betul lah. Sayang mesin mahal-mahal macam gini. Sayang lah kalau pecah betul lah. Sayang bang. Sayang Assalamualaikum. Siapa? Lok. Nama dia Lok. Oh, ya. Aku kenal dia. So, macam mana? Kita nak buat report ke apa? Kau jangan nak buat kelakar lah, Syah. Jadi sekarang ni Cik Azmi, kita nak buat macam mana ni? Bayarlah. Kalau kau tak bayar, kau yang kena kan? 700 Cik Azmi, banyak tu. Kau yang pilih tempat tu sebab buying power kan? Biasalah. Kita masuk tempat orang, kenalah hormat. Tak boleh Cik Azmi. Percayalah, kalau sekali ni kita bagi dia pau kita, lepas ni dia akan pau lagi kau punya. Percaya lah. Syah. Aku ni memanglah partner kau. Tapi hakikatnya, engkau berhutang dengan aku. Benda-benda macam ni kau kena handle sendirilah. Kau faham tak ni? Faham. Bayar dia. Tapi make sure it doesn't cut into my card. Okay? So how? Kalau you nak balik dulu, balik lah. Tak apa, ni semua nanti I kemas lah.
Macam mana dengan abang long kawasan tu? Tahu lah. Tak apa lah. Nanti I jumpa terus lah dengan Lok tu. Syah. Syah, tolong Syah. Kali ni I minta tolong sangat-sangat. Tolong jangan jadi Syah. Jadi Syah? Tak, you tu pakai harum je semua benda, tahu tak? Mamat tu bahaya, Syah. I takut nanti dia ajak konco-konco dia datang sini, macam mana? Yelah. Janji. Takkan jadi Syah. Betul? Ya. You? You okay ke?